Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Fazmi Zakaria. Hari ni aku nak buat sharing je lah, unboxing apa ni, water temp, water temp meter gauge. Okay, untuk kereta punya. Okay, so ni brand Works. Okay, model dia apa ni, Pro 2 Plus gauge. Okay, kotak dia ni kotak lama, tapi sebenarnya dia dah update, dia version yang baru lah. So dia Work Pro 2 Plus gauge water temp. So water temp ni untuk kita nak check kita punya suhu ayak lah dalam enjin, temperature ayak tu. Okay, yang dia dalam radiator semua tu kan, dia pergi ke blok apa semua tu, air tu. So kita boleh check lah. Okay, ni kotak dia, brand Works. Okay, kotak ni kotak lama. Okay, ni semua gambar-gambar yang work sajalah untuk gauge. Ada boost, oil temp, fuel press, exhaust temp, water temp. Okay, tapi yang aku beli ni apa ni, water temp untuk aku monitor suhu ayak dalam kereta lah, yang enjin. Okay, jom kita buka tengok. Ini rupa meter dia. Okay. Okay, so ni konektor dia. Dan ni sensor untuk kita adjust dia lah. Okay, kita nak adjust dia, touch dekat sini je, ada sensor sini. Okay, kita tengok lagi apa ada lagi. Okay, ini bracket dia. So untuk kita nak letak dekat cermin ke, letak dekat dashboard ke, so ada apa ni, double sided tape dia untuk kita lekat. Okay, ada ni manual dia lah kot. Apa lah tu, pasang dia tu, diagram dia. Okay, so ni diagram dia. Okay, tu. Okay, ni so inilah nak kena sambung ke wire api. Aku pun tak tahu sangat bab-bab ni. Okay, so inilah dia wire dia, konektor. Okay, yang ini yang ini sensor dia. Okay, sensor akan letak dekat dia ada apa ni, hose sensor dia daripada hose radiator tu. So kena beli sensor dia, sensor punya bracket tu. Okay, kalau kita beli water temp biasanya dia tak termasuk sekali tau. Jadi benda ni dia tak ada sensor, jadi kita kena beli bracket tu asing, konektor tu asing. Okay, ni sensor dia, so dia akan connect pergi ke kabel dia ni lah. Okay, so ni daripada engine bay, so akan tarik sampai ke dalam apa ni, dashboard, keluar ke cockpit tu, sambung sini. Sini, lepas tu wiring ni lah, kita connect dengan ground, dengan api, dengan ignition ke aku pun tak tahu sangat. Nanti aku buat tutorial lah, aku try lah, tengok macam mana, nanti aku buat video macam mana nak sambung dia. Okay, jadi yang ni satu set dia lah, meter ni, diagram dia, bracket
untuk lekat dia punya gauge ni, wire dia. Okey, sensor dia. Okey, satu lagi yang ini. Ini aku cakap tu. Okey, so ni attachment dia lah. Sensor ni akan lekat dekat sini, masuk dekat sini. Benda ni kita akan letak dekat hose radiator tu. Hose yang belah atas tu lah, kita akan letak. Benda ni dia tak datang sekali dengan gauge. Jadi dia asing. Dia memang asing. Jadi benda yang asing lah. Aku pun ambil brand Work juga. Jadi size ni aku ambil ikut aku punya size hose radiator lah. Dia ada macam-macam size. Ikut hampa punya size lah. Ada berapa mm semua. So aku ambil yang ngam-ngam aku punya lah. Dia bagi sekali dengan ini. Okay, clamp ni. Okay, itu sahaja unboxing Works water temp punya gauge. Nanti aku share dengan hampa pula macam mana buat pemasangan dia. Okay, bye bye. Mana belum subscribe, jangan lupa subscribe channel aku ya, Fazmi Zakaria. Okay, bye bye.